Dan antara benda yang paling susah dalam bisnes adalah menguruskan manusia. Yang ni perangai macam ni, yang ni perangai macam ni. Ada 10 masalah. Okey, lepas tu tak perlu ada kedai fizikal, tak perlu ada staff, tak perlu pegang stok, tak perlu hantar stok. Okey, siapa yang buat bisnes kat sini tuan-tuan? Antara perkara yang sangat rumit dalam bisnes ni adalah tentang operasi ni tuan-tuan. Nak packaging, nombor tracking hilang. Betul tuan? Orang yang buat bisnes dia akan lalui benda ni tuan-tuan. Tapi yang menarik dekat Public Gold, hari ni Dr. Siti setiap bulan sale jutaan ringgit. Tak pernah dia pergi hantar emas. Tak pernah dia pergi hantar emas dekat dia punya customer. Dan tak perlu nak manage staff. Dan antara benda yang paling susah dalam bisnes adalah menguruskan manusia. Yang ni perangai macam ni, yang ni perangai macam ni. Ada 10 masalah. So tak senang tuan-tuan untuk kita jadi owner bisnes. Tapi dengan Public Gold, tuan-tuan dapat semua ni tanpa tuan-tuan perlu lalui kesusahan yang real orang membina bisnes. So sebab tu saya cakap, tuan-tuan kena buat bisnes ni hari ni. Okey, itu tentang kenapa